Kini kita berada dekat Mira Putra, desa pinggiran Putra, bersebelahan dengan Putrajaya. Kawasan dia tenang dan nyaman. Ni lift kawasan lobi dia. Okey. Jom kita masuk. Rumah ni berkeluasan 904 square feet, 3 bilik air, 2 bilik air, ada balkoni. Ini keadaan dapur dia, ada tabletop dan kitchen cabinet, open space. Untuk freezer pun dah ada cabinet, storage, compartment banyak, cantik. So ini dia punya yard. Yard luas, siap ada window. So ada pipe untuk letak mesin basuh. Dining area besar dan living area. Terus ke balkoni, facing kepada green view lah. Kita nak tengok balkoni dia. Facing green, bukit sikit. Kanan kita bukit tinggi, belah kiri kita adalah guard house. Ada tangki air. Tak ada facing kepada mana-mana rumah, cantik, tenang. Depan ni je ada 2 kipas, 2 lampu. Nice. Yang bagusnya untuk bilik dia ada 1 lorong untuk ke bilik. So sebelah kiri bilik ketiga. Untuk single, katil tak ada masalah, ada fan. Ini bilik kedua. Ada fan, ada aircon. Facing green view tadi. Nice juga. Agak luas. Untuk queen pun tak ada masalah. Ini adalah common toilet sebelah kiri. So common toilet pun besar, luas. Ada water heater. Complete dalam master bedroom. So queen size tak ada masalah, boleh letak tengah. Dekat sana boleh letak wardrobe. So facing pun green, tenang, nyaman. Window dia pun tinggi, so cahaya masuk cantik. Ada aircon. Ada master bedroom toilet. So complete dengan water heater. So siapa yang berminat dengan rumah ni untuk sewa, boleh hubungi saya, boleh DM saya dan tim akan reply ASAP.